Pergi ke ni, letter. Dah. Letters. Pergi kat letter. Create dulu satu. Letters. Kod tunggu mula dengan 3 lah. 30001. Satu. Buat JDE Management Services lah. Tak. Kami aku ni company lah. JDE Management Services. Atas. Sekarang ni boleh ke? Atas. Dia punya ni keluar lah. Dia punya ni keluar. Lepas tu. Tak rata ni, babe. Rata lah. Dah, itu je. Lepas tu ni tadi kalau ni maklumat ni kan, kalau nak masuk kan, kena klik sini kalau nak masuk maklumat tu. Dan lain biasa lama-lama kena masukkan semua kan. Kan dia keluar nama JDE kan. Nombor tin number kan? Tick invoice lah. Cuba tick invoice apa kena. Identification number. Tin number lah. Ni apa dia? SSM SSM Ayalah kot SSM lah. Tembak je lah JM apa ke. Nombor dia lah. Nombor dia. Tin number pun letak je lah. Tin Milo. IT apa benda. Dah. Betul Itulah. Kira save. Exit. No, exit. Yes. Exit actually yes. Terus. Jadi memerlukan required address. Sini kot. Dah lah. Makan 301 lah tadi. 3. Itu bawah tu. Buat dulu invoice. 001. Dia nak buat invoice Yang dia punya particular kat bawah sini. Partikel sini lah. Sini Section lah. Apply apa. 10 unit computer lah. Contohnya lah. 20,000 nilai dia. Enter je. Enter. Jadi kalau kau IN, dia automatik dia akan blankkan semua ni. Mana nak elak daripada salah key in kan. Komputer sistem dah tolong kau lah. Maknanya takkan salah ni. Lebih kredit. Tak lah 20,000 punya. Enter. 20,000. 20. 700 lah. Enter. Ni teks kod. Kalau tak payah lah. Save je lah. Save. Okay. Ini invoice. Okay. Lepas tu. Contohnya aku bayar. Kalau masuk batch ni pula. Bulan 2 lah aku bayar. RV. Receipt voucher. Masuk. Enter. View. Bank. Enter lagi. Enter RV. RV. Receipt voucher. RV. Taruhlah 5,000 bulan 2. Ni customer mana yang bayar? JDE lah. Jadi ya.
kau buat nombor receipt RB. 001. Ni nombor boleh apa auto numbering kan? Auto beli kat mana? Housekeeping. Nak pergi dekat sistem data. Tiga kontrol. Kontrol satu. Kontrol satu. Ni. Kalau kau klik ni, dia akan auto numbering lah. Nombor satu kan. Nanti nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Ni semua boleh buat ni. Kalau kau nak buat contohnya. 026, 001. Cara ni. Kat sini Tak, 2026, 001. That's saya. Terus je, 001. Itu. Okay, ni total ubah ni OR. Tapi serisi lah mana ni. ID, yes. Yes. Okay, tadi Dia tak payah lah. cancel dulu. Okay, new balik. New. Okay. So balik bank. So bank. Ada yang belas kan? Ni JDE lah. Ya. Nampak dia, auto numbering lah. Dia akan tengok itu. Enter. Jadi tak payah tulis Tak payah. Bawahnya. Contohnya, Kalau pelajar lu buat isi tak payah. Kalau kita buat untuk college, dalam buat isi kat mana? Dekat adapters tadi tu. Dekat adapters ni, ada dua description. Atas nama, bawah nombor IC. Tak payah IC lah sini. Tak payah. Okay. Baik. Teruskan. Enter lagi. Contohnya aku bayar dulu separuh. 10,000. Apa? 10,000. Enter. So apply. Knock off ni. Ini knock off lah namanya. Klik lah tu. Dia minta tu. Contohnya aku bayar untuk invoice ni kan. Type 10,000. 10,000 kan. Dia ada senarai sini tadi Mana satu invoice yang dia orang bayar kan. Alhamdulillah lah. Enter. 100,000 tak tu. Enter. Jadi kan kosong ni. Okay, edit. Dia akan keluar kat sini. Nah, ni nombor invoice dia yang bayar ni. Save lah. Itu je. Yang paling, yang kereta pun sama lah. Kereta pun sama lah. Kereta. Sama. Kalau macam bank recon ke? Bank recon. Macam untuk nak masukkan nombor-nombor. Nombor check. Kat mana? Itu kat payment voucher. Kat mana dia punya kat sini? Nak cuba buat boleh tak? Nampak payment voucher? Voucher. Boleh. Pergi dekat, bulan 1 juga. Bulan 1 tengok data purchase. Purchase tu. Enter. Tapi kau kena create dulu creditors lah. Boleh ke? Boleh kan? Ni kau payment Kau suruh Mr. C letak gambar ke payment tak ada? Karton tu. Akaun receiver ada. Ada. Saya. Kat saya mula nombor 4. New baru. Bang tu. Amin lah. Food trading lah. Lepas tu dah, ada lagi? Save lah, save. Tu je. Ni sama lah kalau contoh nak masukkan maklumat ni. Buat dia kan. Itu juga. Hai. Save. Jadi.
Okay, new. Okay, ni code purchase. Kita apa belanja apa? Kat sini pecah Master. Klik tu arrow. Klik ni. Ni. Hantar ni. Ha. Kod 6 contohnya ada kod 6. Ini 6. Pecah dah. Ha. Enter. Invoice. IN. Sorry. Invoice. Tarik invoice tu bulan 1. 15 bulan 1 contohnya. Okay. Tadi tak payah. Dah ada kan 4001 kan? Good. Tadi kan 4001. Tu nombor invoice dia lah. Kena buat lah. IMB je. Saya tak tahu automatik. Kalau ikut dia kan. Dokumen tak payah lah. Enter. Ni pun sama nampak. Kalau supply dia sebelah sini pula. Dia apa? Credit, creditor. Debit, purchase. Dia automatic dia akan lock. Taruhlah 30,000. Dia banyak sangat. 10,000 lah. Dah. Dah, save. 100,000 tu. Save. Okay, selesai. Okay, sekarang kau nak bayar kan? Okay, kita nak control dia punya nombor CV kan? Kau pergi kat housekeeping. Pergi dekat system setup. Kat control satu. Ni nombor PB kau nak auto numbering kan? Kau sama sini. Kau 2026. Lagi. Betul. Ni PV lah. PB. Okay, exit dia. Okay, enter. Okay, ni masuk PB purchase lah. Fikir dia tukar bag pula, masuk PB pula. Tukar bag. Bulan 2. Bulan 1 kan? Bulan 2. Kau lagi. Payment voucher. Enter. New enter lagi. New. Okay, kita bayar guna bank. Kita cari kod bank. Okay, enter lagi. PV lah. PB lah. Enter lagi. PB. Payment voucher. Tarik bulan 2. 28 bulan 2 contohnya. Enter lagi. Nama ni. Bayar supplier lah. Pak. Dia numbering kan? Contoh kau bayar method guna apa? Transfer ke, guna check ke apa, tu dia bawah ni. Online lah contohnya kan? Enter lagi. Enter. Masuk bawah. Dia tang dia 10,000. Bayar 8,000. Enter. Apa kan? Dia boleh buat juga kan? Klik tu. So type 8,000. Enter. Edit. Okay. Ya. Check number kan? Check number. Kan online tadi. Kalau nak buat check number, kalau nak apa bank account, Tak payah. ya. Bank account boleh balik. Save. Dah settle. Kalau nak buat bank account je. Okay. Tengok kau punya. Exit dah ni. Tengok ledger lah. Exit lah. Tengok ledger kau. Tengok try balance. Dia report fund.
Tengok traveler. Okay, preview je. Ni kau punya traveler. Kau ada trade debtors, ada bank, trade creditors. Lepas tu kau ada apa tu? Ada sales, ada purchase kan. So balance lah, debit credit kan. Okay, kau nak apa nampak bank recon? Tak. Pergi. Okay, pergi dekat GL report. Ni. Mark this accounting year. Dari code bank ni. Klik. Enter. Enter boleh, klik boleh. Klik keluar ni. Kau tick lah nanti kan. Contohnya ni. Klik dia apa? Klik dia apa? Dia dah bayar. dalam bank statement tu dah clear lah. Dah ada. Maksudnya kita tengok ambil apa statement. Bank statement. Tengok Tick lah. Ada tick sini. Tapi yang bayar lah kan. Yang 8,000 lah. Yang 10,000. Yang clear lah. Yang 10,000 tak ada lah. Yang masuk pun ada juga dalam bank statement. Bukan yang ni invoice kan. Ini bank. Transaksi berkaitan dengan bank. Jadi contohnya semua clear. Dalam bank tu ada. Satu tak clear dia contoh. Contoh lah. Okay, kau print sini. Ada bulan, kita buat bank recon bulan 2 lah. Transaksi bulan 2 kan. 28 bulan 2. Preview. Mana ni dekat bank. Sebab ni apa ni tak clear. 10,000 kau tak tick tadi kan. Jadi duit kau dalam bank negatif lah. Sebab kau bayar je. Tapi duit masuk tak ada. Tapi kalau 10,000 ni clear, dia akan baki 2,000 lah. Mana baki legend kau dengan baki bank sama. Ini kena tengok. Ini adalah baki bank. Ini baki buku kita. Tapi sekarang normally orang semua dah pakai online. Tak ada yang tak clear. Cuma yang tak clear tu sebab kita mungkin double key in ke apa kan. Dekat bank keluar satu, kita punya ledger keluar 2. So itu nak kena clearkan lah. Mana nak kena buat reversal. Tak payah nombor check tak payah Tak payah. Tak payah check. Kan nanti kalau aku belajar, nombor check sama. Itu sekarang sebab online. Online mana nombor check? Sekarang nombor check tak ada tak ada nombor check lah. Tengok date je. Date, lepas tu amount. Ada setengah bank tu dia ada tulis. Siapa yang bayar. Siapa yang ni ada tulis. Jadi kita tu lah. Ada lagi yang macam anak kau tanya ke yang kau nak sharekan benda. Aku nak ajar video lah. Nanti diorang sebab tu kadang diorang kita nak buat ni, nak buat account ni based on document. Ada aku ada dokumen. Daripada dokumen kau key dalam ni. Sebab aku takut bicara ni yang teks tu dia tertinggal. Teks yang apa yang ada invoice dia mana? Teks tadi tu mana invoice. Invoice dengan pelanggan, invoice dengan supplier. Lepas tu terima bayaran. Lepas tu kita buat bayaran. Lepas tu journal. Journal tu berkaitan dengan dokumen dalaman. Kan. Journal. Journal kan. Contohnya gaji. Gaji kita sendiri yang keluarkan dokumen. Bukan daripada third party. Itu kena buat journal. Tapi nak buat gaji ni, kau nak buat journal gaji, kau kena ada maklumat. Contohnya kau ada 10 orang pekerja. Berapa gaji kasar dia, berapa allowance dia, apa yang dideduct, apa yang contribution. Semua tu nak kena masuk dalam journal. Faham juga. Cuma yang kalau macam untuk yang ada 2 kerja Petronas tu, dia ada 2 kedai ni, kau lupa tu. Petronas 2 kedai. Tak ada Petronas, dalam tu Petronas jual minyak. Branch. Lepas tu? Branch. Okay. Kat projek. Kalau macam ni, maintenance. Okay, general atas. Klik. Ni. Maintain project better. Ni kau kena create ni lah. Clear. Kod ni kau sendiri buat lah. P tu untuk projek lah. P01 contohnya. Okay, apa kau nak buat? Yang ni minyak kan? Petrol. Minyak lah. Save. Satu lagi aku kata untuk mat pula. P02. Untuk kedai mat. Kedai tu mat lah kan?
Save. So, masa kau edit di bawah. Okay, transaction. Okay, contohnya bulan 1 lah. Okay, kau ada beli barang dengan supplier lah. Enter. Okay, new enter lagi. Enter dulu. Baru new. Okay, ni pun sama lah. Purchase. Kod 6. Tu purchase. Nak keluar. Enter lagi, enter lagi. Enter lagi. Enter lagi. Okey Okay. Contohnya berapa bulan? Bulan 1. 22 bulan 1. Contohnya. 2026. Enter lagi. Okay. Kau, ni contoh supplier nombor 2 pula. Kau klik lah. Satu lagi supplier lain. Tadi nombor kamu satu kan? Ya. New. Dua. Enter. Contohnya ni. Maya Kekal Sdn Bhd. FDN BSD. Okay, save. Okay, yes. Okay, leave. Tadi nama dia ada tak? Maya Kekal. Okay. So, nombor invoice dia MY ke MY 002. Okay. Enter je, enter. Enter lagi, okay, masuk amount. Contohnya 5,200. Save. Okay, kejap, enter lagi, enter. Okay, kejap. Patutnya ada video housekeeping ya. System setup. Setting lah. Ni kau kena tinggi. Project code. Exit, yes. Ini beza dengan tadi tu apa beza ni? Ni nak keluarkan dalam Output. Output dia punya report. Tadi kita tak boleh, kita tak tick. Nanti kat transaction tu kat keluar project code. Edit. Okay. Okay, cancel balik. Okay, new balik. Okay, balik. Masuk balik yang tadi. Ataupun kau keluar kejap. Cancel dulu. Exit. Masuk balik. Transaction. Transaction. Okay, nombor 2. Enter. New. Okay, kod 6. Kod 1 Ada? Ni. Bawah dia. Purchase. Enter lagi. Tarik tadi. Bulan 1. 26. Tarik Maya Kekal. Okay, dah. Nombor invoice dia. Maya Kekal punya nombor invoice. Okay, enter lagi. Nampak? Dia dah keluar di project. Tadi tak ada kan? Enter lagi. Enter. Ambil 5,200. Enter. Dia akan pergi sini kan? Pilih lah. Pilih lah. Pilih mat. Mat. Save lah. Save. Ni untuk apa? Kita nak masukkan di perbelanjaan kan? Untuk projek mana kan? Dia akan nanti kalau kau view P&L by project untuk contohnya nak pergi 02, nanti akan keluar lah apa perbelanjaan dia, apa pendapatan dia. Boleh tengok? Boleh? Kau begini, kita sampai keluar yo. DR report once. Financial report. Gain loss. Ambil lah DC only. Okay, ni sampai bulan ni. Okay, kau ambil ni tekan ni. Percentage ni kau tekan. Okay, kau klik sini. Contohnya kau ambil kedai emas.
Put kedai mak E02 juga. Review. Dia akan keluar dia punya saja. Yang sebelah-sebelah tu? Itu by column. Dia ada banyak comments. Bawah lagi. By apa? The project. Program lah, by project. Dia review saja. Review saja. Ini buang. Edit. Sini ni tak payah tunjuk lah. Kau nak tengok semua kan. Oh. Review. P1 tak apa-apa, P2 ada. Oh. Itu lah. Ini total. Itu je kan? Yang asal. Kalau kita nak buat by project kan. Asalnya dia kan? Ha. Faham lah. Baru faham. Dia asas tadi tu. Yang key tu. Projek ni ekstra lah. Kalau kita perlu lah. Kalau tak perlu, tak perlu lah. Contohnya company tu cuma satu je business dia kan. Dia tak ada banyak-banyak projek kan. Satu je lah. Dah eh? Okay, makan.